Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berusaha, barisan panel juri, rakan-rakan pendidik dan hadirin yang dirahmati sekalian. Syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini saya, Faizah binti Fazil dari College Vocational Segamat, diberi peluang untuk membentangkan hasil kajian tindakan saya yang bertajuk Pendekatan Teknik Mnemonik Gelembung Naik Skru Lawan bagi meningkatkan kecekapan melaras gelembung alat aras dalam kalangan pelajar Diploma Teknologi Pembinaan. Saya teruskan kepada pengenalan kajian saya. Bidang pengukuran tanah merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan teknik dan vocational, terutama dalam bidang teknologi pembinaan, di mana pelajar yang mengikuti kursus ini bukan sahaja perlu menguasai dari segi teori, tetapi pelajar juga perlu menguasai kemahiran amali, terutama dalam penggunaan instrumen ukur seperti alat aras. Terdapat 5 kaedah mnemonik, dan saya memilih untuk menggunakan kaedah Lucas, di mana ia adalah teknik untuk menghafal dengan mengaitkan maklumat yang ingin diingati kepada lokasi tertentu dalam minda. Untuk dalam skop kajian saya ini, maklumat yang ingin diingati adalah kedudukan gelembung. Di mana gelembung itu berada, di situlah skru tersebut yang perlu dilaraskan mengikut arah lawan jam. Seterusnya, kajian Miller 2018 dan Hassan et al. 2021 membuktikan mnemonik meningkatkan ketepatan dan mempercepat penguasaan kemahiran teknikal dalam pendidikan vocational. Ini adalah tinjauan awal saya. Jika diperhatikan, pelajar keliru dengan turutan skru mana yang dia nak laraskan. Kita dapat perhatikan tangan dia tu bersepah-sepah. Kemudian dengan bila dia dah terlalu lama, mengambil lama nak mengaraskan gelembung alat aras tu, dia sampai dah nak stres dah. Dia nak putus asa dah. Jadinya saya perhatikan lagi, pelajar ni dia jadi tak seronok. Dia tak seronok dah nak buat amali. Seterusnya saya dapati pelajar ni mengambil masa yang terlalu lama. Dah lah lama, lepas tu tak berjaya pula nak masukkan gelembung tu ke ruangan tengah. Seterusnya dapatan awal saya dapati sebanyak 53% pelajar ni lemah. Sebab saya buat ujian kefahaman secara teori dahulu berdasarkan konsep melaras gelembung alat aras. Seterusnya penyataan masalah saya berfokuskan kepada 3, iaitu yang pertama, kelemahan mengingat prosedur, di mana pelajar keliru urutan langkah, kerap melangkau atau mengulang prosedur. Maksud dia menggunakan kaedah cuba jaya, menjejaskan ketepatan kerja serta menunjukkan kekurangan strategi bantu ingatan. Ini disokong oleh Noraini 2018, Muhammad Razali dan Lee 2020. Penyataan masalah kedua pula adalah pengurusan masa yang lemah dan lakukan kesilapan asas. Kesilapan asas dia pelajar yang melakukan kesilapan. Seterusnya, pelajar mengambil masa lama melaras gelembung, kurang yakin, tanpa bimbingan pensyarah ataupun bantuan sahabat sekelas, serta sering melakukan kesilapan asas walaupun telah diberi penerangan secara teori. Dan ini disokong oleh dapatan Abdul Karim 2021, Lim dan Chong 2019. Dan penyataan masalah ketiga kajian saya adalah masalah pengajaran amali, di mana menurut Baihaqi, B. Umar Sanggaji, F. Siburian, S. Numalai dan Muhammad F. 2025 membuktikan gaya pembelajaran mempengaruhi kreativiti pelajar terhadap hasil pembelajaran. Terdapat 3 objektif kajian saya. Yang pertama adalah membantu pelajar meningkatkan kecekapan dalam melaras gelembung alat aras melalui penggunaan teknik gelembung naik skru lawan. Objektif kedua saya pula adalah untuk mengkaji impak teknik ini terhadap masa yang diambil oleh pelajar untuk melaras gelembung semasa ujian amali pelarasan. Dan objektif ketiga saya adalah meningkatkan keberkesanan kaedah pengajaran pensyarah dengan menggunakan teknik mnemonik dalam pengajaran amali mereka. Baiklah, saya pergi kepada metodologi kajian. Metodologi kajian saya berfokuskan kepada 15 orang pelajar. 11 orang pelajar lelaki dan 4 orang pelajar perempuan. Tahun 1 Diploma Teknologi Pembinaan, ambilan 2024-2025 di College Vocational Segamat, Johor. Kajian saya ini menggunakan model Chemist and McTaggart 1988. Kenapa saya guna model ni? Kerana
model Chemist and McTaggart ni dia mempunyai kitaran yang lengkap. Okay, jadi kajian saya ini menggunakan 4 fasa utama, iaitu perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Rangka kerja saya pilih ni kerana dia membolehkan saya mengenal pasti masalah secara langsung dalam konteks PDP, merancang intervensi, melaksanakan tindakan, memerhati keberkesanan dan membuat refleksi penambahbaikan berterusan. Okay, pada kitaran 1 saya menggunakan infografik dan tayangan video dan sumber YouTube. Kemudian setelah dia analisis kelemahan dan kekuatan yang ada pada kitaran 1 ni, saya membuat perancangan semula pada kitaran 2. Okay, sebagai penyelesaian, saya memperkenalkan teknik mnemonik. Sebab teknik mnemonik dia membantu ataupun sebab dia menggunakan kata kunci dan isyarat mudah diingat oleh pelajar, maka terhasillah teknik mnemonik gelembung naik, skru lawan. Baik, untuk intervensi kajian, okay, setiap fasa ni saya jalankan dalam 2 kitaran lengkap. Okay, untuk mendapatkan maklumat, untuk laksanakan strategi dan penambahbaikan dan nilai keberkesanan intervensi yang saya jalankan untuk mencapai semua objektif yang saya dah rancang. Okay, saya pergi kepada fasa pra-intervensi. Okay, pertama sekali pada kitaran pertama tu, saya menjalankan pembelajaran secara infografik. Okay, saya terjemahkan daripada nota yang bertulis, saya tukar kepada infografik yang berwarna-warni. Kemudian saya tunjukkan pula video macam mana kaedah nak melaras gelembung tu, saya ambil daripada sumber YouTube. Okay, kemudian saya telah menjalankan latihan secara asas kepada pelajar. Okay, mereka melakukan latihan ini secara berkumpulan supaya mereka dapat membantu dan membimbing antara satu sama lain. Seterusnya, selepas mereka membuat latihan asas, saya jalankan dulu ujian kefahaman secara teori, kaedah untuk nak laras gelembung aras tu. Okay, kemudian barulah saya buat ujian amali masa pelarasan gelembung. Saya lakukan secara pelajar ni secara individu menggunakan rubrik pemerhatian dan catatan masa. Okay, di akhir fasa ni pula saya bagi pelajar menjawab soal selidik supaya saya dapat kenal pasti apa kelemahan dan kekuatan yang ada pada fasa ini. Okay, seterusnya fasa intervensi. Okay, pada fasa ini pula, okay, lepas saya dah analisis kelemahan dan kekuatan pada kitaran 1 tu, saya rancang semula. Okay, apa tindakan saya perlu buat. Okay, setelah saya berfikir, setelah saya pilih satu teknik mnemonik, okay, di mana dia berkonsepkan kata kunci supaya pelajar boleh mengingat. Pada kitaran 2 sebagai salah satu saya menggunakan dia dengan menghasilkan video visual dan juga video berbentuk interaktif untuk menyokong pembelajaran. Okay, seterusnya bila video tu saya dah hasilkan, saya tayangkan dulu pada pelajar, saya terangkan dulu konsep dia. Okay, jika kita perhatikan pada video yang saya hasilkan ni, okay, saya terangkan pada pelajar. Okay, gelembung naik, ini gelembung yang kita fokuskan, inilah masalah pelajar sebenarnya. Gelembung ni dia akan berpusing, dia keliling. Okay, bila kita pusingkan teropong ni, gelembung ni akan berpusing. Okay, kemudian saya nyatakan gelembung ni berpusing ni, kita panggil dia sebagai naik. Bila dia naik tu tandanya kaki dekat tripod tu dia tinggi. Okay, jadi saya terangkan dulu istilah gelembung naik, skru lawan dengan penjelasan maksud di sebalik setiap perkataan. Okay, gelembung merujuk kepada kedudukan gelembung pada alat aras. Suka menunjukkan kecenderungan pergerakan apabila diputar. Okay, teropong ni diputar. Teropong boleh diputar 360 darjah. Jadinya naik pula memberi isyarat bahawa gelembung akan bergerak apabila pelaras ataupun teropong dipusingkan. Okay, bila dia naik, contoh di gambar ni, gelembung naik di sebelah kanan ni, maka maksudnya gelembung ini berada di skru di sini. Okay, berada di skru sini. Jadi skru ni yang saya perlu pelajar perlu laraskan. Okay, bila dia naik, pelajar perlu pusing arah lawan jam supaya gelembung ni perlahan-lahan akan bergerak ke bahagian tengah. Okay, bila dah masuk ke tengah, maksudnya gelembung tu dah stabil. Maksudnya alat aras tu dah rata. Okay, kemudian saya teruskan dengan membuat praktikal. Okay, saya tunjuk demonstrasi di lapangan. Kenapa lapangan? Sebab di lapangan alat kedudukan tanah tu ataupun aras tanah berbeza. Jadi pelajar boleh mengaplikasikan teknik ini menggunakan konsep problem based learning. Okay, seterusnya saya jalankan pelajar menjalankan latihan pemantapan. Okay, secara kendiri pula.
Dan seterusnya saya memberi pelajar ganjaran lah jika pelajar itu dapat mencatat masa, peningkatan masa lebih baik daripada kitaran pertama untuk meningkatkan motivasi pelajar. Seterusnya pada fasa pasca intervensi. Pada fasa ini, pertama sekali saya telah beri pelajar menjawab ujian kefahaman pasca intervensi pula. Nak tengok ada peningkatan ke tidak. Kemudian saya membuat ujian masa pelarasan gelembung alat aras menggunakan rubrik pemerhatian dan catatan masa lah. Kemudian saya telah menjalankan analisis kelemahan dan kekuatan melalui soal selidik keberkesanan teknik ini terhadap pelajar. Diikuti pula dengan soal selidik berstruktur kepada 5 orang rakan pensyarah yang telah mengaplikasikan teknik ini dalam pengajaran amali mereka. Dan akhir sekali, saya telah menganalisis semua kekuatan dan kelemahan yang ada pada fasa ini untuk penambahbaikan berterusan. Pada fasa refleksi pula, saya telah menganalisis data saya secara kuantitatif. Saya menggunakan peratus pencapaian pelajar, analisa min dan min keseluruhan, serta perbezaan penurunan masa dalam minit dan saat. Seterusnya saya juga menganalisis data secara kualitatif. Contoh dia seperti rubrik pemerhatian, analisis tematik dan juga soal selidik terbuka. Saya teruskan dengan dapatan kajian. Hasil kajian menunjukkan perubahan positif yang sangat ketara. Di mana peningkatan pelajar tu menunjukkan skor purata meningkat daripada 7% cemerlang kepada 73% cemerlang selepas intervensi. Ini menunjukkan konsep mnemonik ni membantu pelajar untuk faham 100%. Bila pelajar faham 100%, dia akan menjadi cekap. Menjadi cekap untuk nak melaras gelembung alat aras. Dan yang kedua, dapatan ini juga selari dengan kajian Mayer 2014 yang menekankan pembelajaran berasaskan isyarat visual dapat meningkatkan kefahaman dan secara tidak langsung meningkatkan kecekapan pelajar. Untuk itu, dapatan bagi objektif kajian tahun saya ini tercapai. Seterusnya, bagi dapatan kajian yang kedua pula, menunjukkan masa melaras alat aras berkurang di mana pelajar yang sebelum ini ambil masa 6 minit untuk melaras alat aras. Selepas intervensi dia hanya mencatatkan 2 minit saja. Malah ada pelajar yang dapat melaras gelembung alat aras dalam tempoh catatan masa 30 saat saja. Dapatan soal selidik juga, persepsi pelajar menunjukkan pelajar ni dia menyatakan mnemonik ni membantu mereka lebih fokus, mudah ingat dan lebih yakin, di mana dapatan ini terbukti melalui pemerhatian sepanjang ujian amali dijalankan. Oleh itu, objektif kedua kajian saya juga tercapai. Manakala bagi dapatan kajian ketiga pula, menunjukkan melalui analisis tematik tembubuan pensyarah menyatakan peningkatan keberkesanan PDP amali kerana pelajar lebih berani mencuba dan lebih yakin. Seterusnya, teknik mnemonik ini mampu meningkatkan keseronokan dan motivasi pelajar terutama ketika pengajaran amali. Seterusnya dan akhir sekali, teknik mnemonik ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar tanpa perlu bimbingan penuh ataupun pemantauan daripada pensyarah. Untuk itu, dapatan ketiga ini menunjukkan objektif ketiga saya juga tercapai. Kajian ini memberi 3 impak utama, iaitu yang pertama kepada pelajar, dia di mana pelajar lebih cekap, yakin, seronok dalam menjalankan kerja amali. Kedua, kepada pensyarah pula membuktikan pendekatan kreatif seperti mnemonik ini dapat membantu memantapkan PDP amali mereka. Dan yang ketiga, kepada institusi ia dapat menyediakan satu model intervensi yang boleh diaplikasikan dalam kursus TVET lain. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa penggunaan teknik mnemonik ini berjaya membantu meningkatkan kefahaman, kecekapan dan motivasi pelajar serta memberikan penerimaan yang positif di kalangan para pensyarah. Kajian ini menunjukkan bahawa perubahan kecil dalam kaedah pengajaran mampu memberikan impak yang besar dalam amalan bilik darjah. Pernyataan ini disokong oleh kajian Hashim dan Hassan 2018 yang menyatakan kaedah mnemonik membantu mempercepatkan penguasaan pelajar, menjimatkan masa pengajaran dan meningkatkan keberkesanan PDP.
Sekian sahaja pembintangan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.